Baiklah, selamat datang semua. Untuk kupasan kita kali ini, kita akan sentuh satu topik yang sangat-sangat penting, terutamanya untuk anda sebagai bakal pekerja sosial. Kita akan lihat bagaimana undang-undang tu sebenarnya berfungsi sebagai satu alat kawalan sosial. Dan semua analisis kita hari ini, kita akan rujuk kepada kerangka kerja yang dibangunkan oleh Bray dan Preston Schutt. Jadi, apa plan kita? Macam ni, mula-mula kita akan fahamkan dulu konsep asas dia. Lepas tu, kita akan pecahkan kepada 6 fungsi utama undang-undang, satu persatu. Seterusnya, kita akan masuk bahagian yang paling mencabar, iaitu bila ada konflik masa kita nak gunakannya. Dan akhir sekali, kita tutup dengan sedikit refleksi untuk amalan anda pada masa depan. Jom kita mula. Okey, kita mulakan dengan yang paling asas. Apa sebenarnya yang kita maksudkan bila kita kata undang-undang ni alat kawalan sosial? Secara idealnya, ia sepatutnya menjadi satu kerangka, satu panduan yang teratur untuk pastikan masyarakat kita berfungsi dengan baik. Daripada kerangka asas tadi, kita boleh pecahkan lagi peranan undang-undang ni kepada 6 fungsi utama. Ini adalah fungsi-fungsi ideal ya, macam dalam buku teks. Jom kita tengok satu persatu. Fungsi yang pertama dan boleh kata yang paling asas sekali adalah untuk kekalkan struktur kuasa yang dah sedia ada dalam masyarakat. Sepatutnya, undang-undang ni mesti adil, tak berat sebelah. Tapi, bila kita lihat dalam praktis, terutamanya dalam bidang macam perlindungan kanak-kanak atau isu pekerjaan, kita akan nampak macam mana pelaksanaannya kadang-kadang menampakkan lagi jurang ketidakadilan yang sedia ada. Okey, fungsi yang kedua pula, ia melihat undang-undang sebagai satu bentuk kejuruteraan sosial. Yang ni menarik. Undang-undang ni bukan setakat untuk hukum orang. Ia sebenarnya satu usaha untuk membentuk cara kita semua berfikir dan bertindak. Mula-mula, ia tetapkan apa yang dikira normal atau diterima dan kemudian ia gunakan pelbagai jenis sekatan untuk pastikan kita semua ikut peraturan tu. Fungsi ketiga ni pula lebih kepada bertindak balas. Tujuannya adalah untuk selesaikan masalah sosial yang dah pun berlaku. Macam mana caranya? Selalunya dengan cuba untuk mengawal atau memulihkan individu yang dianggap lari daripada kebiasaan. Contoh paling senang nak nampak adalah dalam sistem keadilan jenayah, di mana undang-undang digunakan untuk uruskan pesalah. Selain daripada jadi reaktif, undang-undang juga ada fungsi yang proaktif. Maksudnya, ia cuba bertindak sebelum sesuatu terjadi. Ia cuba membentuk masyarakat ke arah yang lebih positif. Contohnya, undang-undang anti-diskriminasi. Tak kiralah pasal bangsa, jantina atau keupayaan. Matlamatnya bukan saja untuk menghukum diskriminasi, tapi untuk perlahan-lahan ubah sikap kita semua dan buka peluang yang sama rata untuk semua orang. Okey, fungsi kelima. Yang ini memang sangat-sangat relevan dengan kerja anda nanti. Ia memberikan kuasa perlindungan kepada golongan profesional seperti pekerja sosial. Fungsi ini kita panggil pengelakkan atau avoidance. Inilah masanya undang-undang memberikan kuasa khas kepada para pengamal dalam bidang kesihatan dan kebajikan untuk campur tangan bagi melindungi orang dewasa yang rentan daripada bahaya macam penderaan. Dan fungsi yang terakhir yang paling kritikal untuk kita faham adalah peranan undang-undang sebagai cerminan sebuah ideologi. Ini poin yang sangat penting. Kena ingat, setiap undang-undang yang wujud tu, ia sebenarnya lahir daripada satu set kepercayaan tentang cara masyarakat patut diuruskan. Ia paksa kita untuk tanya soalan-soalan yang lebih mendalam. Siapa yang berkuasa tentukan apa itu masalah sosial? Dan untuk kepentingan siapa undang-undang ni sebenarnya diwujudkan? Okey, setakat ni semuanya nampak macam kemas dan teratur kan? Ada 6 fungsi yang jelas. Tapi, realitinya tak pernah semudah itu. Sebagai pekerja sosial, andalah yang akan berada di barisan hadapan dan anda akan lihat sendiri betapa rumitnya keadaan di lapangan. Sekarang kita masuk bahagian yang paling praktikal untuk anda. Kita akan tengok macam mana fungsi-fungsi ideal tadi boleh jadi bercanggah antara satu sama lain bila kita cuba laksanakannya. Dan ini akan cipta dilema yang memang sangat sukar untuk diselesaikan. Konflik pertama yang paling kerap kita jumpa, pertembungan antara keperluan individu dengan hak mereka. Cuba bayangkan situasi ni. Undang-undang mungkin kata semua orang ada hak untuk dapatkan perkhidmatan, tapi sistem pula perlukan individu tu untuk buktikan keperluan mereka. Selalunya kena isi borang, pergi interview, macam-macam proses birokrasi. Kat sinilah ketegangan tu wujud.
Dilema kedua, antara kebajikan dengan keadilan. Kita ambil contoh pesalah yang ada isu kesihatan mental. Patutkah kita utamakan kebajikan dia dengan hantar dia untuk dapatkan rawatan psikiatri, atau patutkah kita utamakan keadilan untuk masyarakat dengan biarkan dia melalui sistem jenayah macam biasa? Dua-dua pilihan ni ada hujah yang sangat kuat. Memang tak ada jawapan mudah. Dan konflik yang terakhir ni, mungkin inilah yang paling kerap anda akan hadapi dalam kerjayaan anda. Pertentangan antara hak autonomi sesebuah keluarga dengan hak negara untuk campur tangan. Contohnya, dalam kes perlindungan kanak-kanak, sampai tahap mana kita boleh masuk campur? Ia satu pertembungan yang tak berkesudahan antara penjagaan dengan kawalan. Semua konflik-konflik ni membawa kita kepada satu refleksi akhir yang amat-amat penting, khas untuk anda sebagai seorang pekerja sosial. Sebagai pengamal kerja sosial, anda bukan sekadar robot yang laksanakan undang-undang. Anda adalah orang tengah yang akan berdepan dengan semua konflik ni setiap hari. Jadi, persoalan yang anda perlu sentiasa tanya pada diri sendiri ialah, dalam setiap kes yang saya kendalikan, siapa sebenarnya yang tentukan apa masalahnya? Dan bila saya gunakan kuasa yang diberi oleh undang-undang untuk kepentingan siapa saya bertindak? Fikir-fikirkanlah.